untuk fokuskan kita punya communication, naikkan kita punya skill dan tambah income secara online. Tahun ni bolehlah apply benda tu, dan insyaAllah dalam 2030 kita semua akan jadi lebih baik lah, sebab sekarang ni inflasi tak relax. Kita kena lihat inflasi, income kena tambah, kok mana pun kena tambah. So saya rasa tak ada pilihan lain, masing-masing kena tambah ilmu untuk maju ke depan. First step yang kita boleh buat, memang kena mula je apa yang ada, mula sikit-sikit. Macam saya punya idea macam ni lah, macam mana yang nak jaga badan dan malas nak berjogging, boleh start 1 round dulu, larilah 1 round, dah cukup lah. Itu permulaan sikit-sikit. Dah minggu depan okey lah, rasa tak cukup 1 round, tambah lagi 3 round. 3 round tak cukup, tu cuba lagi tahun depan pula, bulan depan